Jangan cakap dengan dia. Letak sini, senang letak sini. Ya. Ya. Aku sedih lah. Kenapa tak cari aku? Aku tak nak susahkan orang. Ya Allah. Nanti bagi nombor kau. Jana Jangan sekat. Jana ni. Ya, Datuk. Ramai orang kata dia ni perangai dia macam mana sebab banyak orang menyalahkan dia dalam kes ni. Sebenarnya Jana lah orang pertama yang Gara-gara awak yang spill benda ni dan orang percaya dekat awak. Terima kasih Jana. Okey, I tak tahu kejadian sebenar dia apa. Okey, Azhar pun tak pernah contact dengan I lepas benda ni jadi. And I pun tak nak pressure Azhar. Lepas benda tu jadi, kita tak nak call lah. Kau ni macam kau tertekan lah. Orang push kau pressure kau kan. Dan aku rasa sekarang ni bukan masa yang sesuai lah untuk Azhar buat live. Sorry ya Datuk, kan? Saya rasa macam kita patut bagi ruang dekat Azhar. Babe, tapi jap. Aku betulkan. Buat live ni bukannya ada niat yang tak ni. Sebab niat Datuk tu benda ni tak plan sebenarnya. So, aku tak ada punca pendapatan. Serius aku cakap. Apa yang Datuk buat ni aku macam tak sangka. Rezeki tak. Memang hari-hari semua orang pun tahunya yang Datuk buat live memang punca rezeki dia, buat online, bisnes online apa semua. Tapi aku tak sangka yang apa yang dia buat ni dia kongsi rezeki dengan aku